Guys, jangan lupa like, subscribe dalam video lihat ini. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, sekarang kita ada suka tahunan 2025 kali ke-52. Jadi sekarang tengah sukan nampak pakai kostum macam ni sebab kita akan berbarisan nanti. Tengoklah kawan-kawan. Akan masuk berbarisan nanti. Ada yang ribet. Nanti marah loh. Kontingen ini diketuai oleh Muhammad Mikdar Aish bin Rasmian dan dianggotai seramai 21 orang peserta. Kami lah hijau, Tengok hebat, satu hati, dengan oya, kita hijau, ini mata, ini juara, katakan oya, kita hijau, kita gempa, kami juara, katakan oya, kita hijau, masuk padang, masuk padang, orang pandang-pandang, kita hijau, masuk padang, masuk padang, orang pandang-pandang, jauh-jauh, Bukan tu? Bukan. Besar betul lah Abang Izrin. Kita YouTube. Kita kena ambil tu. Seterusnya, kontingen Rumah Kardinal dengan motonya merah membara pasti juara. Kontingen ini diketuai oleh Muhammad Aish. Dengan bersungguh-sungguh patuh kepada undang-undang dan bertanding dengan penuh semangat kesukanan demi mempertingkatkan mutu sukan negara. Jatuh tangan. Stay
semua peserta yang mengambil bahagian dalam acara perbarisan. Untuk itu, mohon kepada semua guru sebagai petugas, sebagai pegawai berjualan sukan tahunan untuk bergerak ke padang dan mengambil tempat masing-masing. Dipersilakan. Berjualan sukan padang. Macam anak kita je tu. Di best ke tak? Merah kan? Bijak. Nampak kemah je tu. Campur lah kat lelaki perempuan. Memang campur. Adik laju dek. Dengar tak dek? Okey. Kakak, satu. Pakai tu. Alah, tak nak. Bukan kau. Minta Zahra dulu. Tak nak. Tak nak, tak payah. Satu mak ni tenang. Okey, cepat-cepat anak-anak, cepat. Jangan pandang belakang, pandang depan. Cepatlah ruang merah kalau ada. Lari jengket-jengket, lari pusing betul. Ambil biji kacang, masuk dalam bakul. Pastikan biji kacang betul-betul masuk dalam Masuk kena buat lagi. Lari laju. Dia campur lelaki perempuan. Dia pernah bijak kot. Dia lah pernah bijak Aminah kan tadi. Tak nampak masalahnya. Kita pun main record je tak tahu anak kita yang mana. Kalau ada cikgu tolong record okey lah. Tak masalah cikgu pun record random. Kita nak record anak kita. Okay, sekarang lepas kita dah beli apa semua, air pun dah ada, Fatih pun dah beli air koko. Kat mana? Dekat ujung tadi. Okay, jadi sekarang ni kita orang tengah tunggu acara kan? Nak buat YouTube bang. Mau masuk? Boleh lah. So, aja kita. Betul. Bukan ayam. Wow, bukan. Kau nak promosi kan? Okay, jadi sekarang kita orang tengah tunggu acara selepas ni. Here I come. Selepas ni. Wait a minute. Who are you? Korang tarik tali. Tarik tali Tarik tali lah. Last. Bukan Eka dulu lah. Jadi Bukan Eka lu berlari tak tali. mana Ryan? Aku nak jumpa Ryan. Dia tadi asyik tanya je. Ya, jadi aja. Lagi pun aku pun tak tahu. Air pun dah habis. Ezra beli air buah. Ni rumah hijau lah. Hijau ni. Merah apa? Biru apa ni boy? Stop. Okey, jadi sekarang kita berdekatan dengan rumah biru. Korang rasa biru tahun ni menang tak? Ezra rasa nombor 1. Rasa. Sebab hari tu cikgu cakap biru laju lagi biru. InsyaAllah biru tahun ni nombor 1. Nanti bagi balik. Waktu biru lari. Tapi tak pasti lagi. Sekarang nak buat apa? Ini dia Aiman. Ada kita panggil Aiman selek. Ataupun kita orang panggil Aiman dia selek. Anak kucai dia orang berdua ni. Siapa? Kita orang tengah bosan masalahnya. Wah, tadi ada makcik tu dia tak bagi kita orang keluar. Tapi tak apa lah. Sekarang Tapi kan rumah merah kan cik keluar. Ayah nak jago aku lari aja. Lama. Kita tunjuk buku lah. Tunjuk. Takut malu buat apa? Ini Raja Grow Garden tau. Dekat sekolah ni lah. Aku tak main Grow Garden ni. Sebab bagi aku Grow Garden tu bos. Bagi kau, bagi aku lain. Kita dah jalan kat sini lah. Sebab Ezra ada banyak lagi duit. Acara sukan tahun 3 sepak bola ya, sepak pelan-pelan ni. Fatih, kau nak beli apa? Kau nak beli apa? Aku nak beli apa-apa ni juga.
air sepatu hati-hati jangan sampai air tumpah banyak. Di sini ramai ya. Jadi kena slow sikit. Stop dulu lah. Okay, dekat sini kita ada kedai. Nama dia kedai City Corner. Sini ada kedai macam kedai kopi. Di sini macam kedai laksa, makanan berat, makanan tengah hari. Itu air koko kan. Kau dah balik kan? Nampak ke? Tak tahu kau nampak tak. Ya, tak tahulah. Selfie apa? Oh, Dia bagi free, dia bagi free. Free. Jom kita rasa. Jap. Okey, jadi kita dah beli air ni. Jadi jom kita minum. Rasa dia sedap macam air koko biasa tapi dia lagi luar biasa. Jom kita sambung promo kedai orang. Kedai orang. Masuk YouTube lah. YouTuber ni. Kau kenapa? Okay, dekat beli belah kiri ni, tadi belah kanan macam ada tu. Okay, dekat belah kiri ni macam ada takoyaki. Takoyaki. Masuk kat sini ada air vitagen dengan donat. Ini ada sabar. Sini mata kosong tu. Kat sini ada kebab sakti. Tak boleh sebab aku basuh tangan je. Okay, macam korang tengok banyak gila kedai kat sini. Ada 16 kedai. Ni budak-budak semua ada, termasuk ni budak. Tahun lepas dia kata dia nak beli gula-gula adalah. Dia beli dah. Gula-gula Johan, gula masal dia. Okey, dekat hujung sekali ni. Tahun lepas meja nombor 1. Tahun lepas lagi meja nombor 1. Lepas lagi tahun meja 1. Hijau memang kuat dah. Ni dia ada kedai. The best of the best. Hijau power of power. Sini adalah air-air yang tadi saya beli. Banyak. Kat sini ada air coklat. Mungkin untuk kaum bapa ya, kaum bapa, kaum lelaki. Dan sini tempat orang-orang duduk. Tadi masih Tarik tali. Tarik tali akan dimulakan dalam minit berapa minit lagi? Diorang ni masuk tarik tali. Jadi lepas ni diorang nak lawan lah. Diorang kata kalau menang bagi RM1. Okey lah. Bagi 50. Okey, begitulah tadi untuk acara sukan dekat 2 lelaki dan perempuan tahun 3. Baru tahu 3. Kita orang tahu 5 dah. Jom kita review sukan-sukan. Jom. Kita tengok sukan-sukan. Kau tengok berapa minit dah pre-record. 6 minit 32 saat. Elok tu. Sambal-sambal lagi. Masuk YouTube. Ini orang panggil dia dulu Lecul lah. Tapi sekarang sudah panggil lain. Madrid gua. Ya, dulu. Untuk acara seterusnya, acara individu ya. Ini Iskandar budak baru masuk tahun ni. Apa dia main bola? Semoga berjaya lah tahun ni. Mutasi coklat. Okey. Kejap lagi kita akan sambung.